Okey, kali ni aku nak tunjuk kebaikan kalau kau pakai floating soft rock daripada CC ni, geng. Okey, jom aku nak tunjuk, geng. Ni kebaikan dia, Tak pokok, geng. Kalau sangkut-sangkut, kau tarik je. Tak ada masalah. Lagi sekali. Atas pokok, geng. Tak ada masalah, geng. Memang tak sangkut. Sana ada lalang-lalang. Soft rock ni kalau nak main tempat banyak lalang, banyak sama-sama ya, ngam sangat. Lagi satu, kalau kau nak target longkas, memang padu, geng. Padu, geng. Geng. Hampir habis tali. Yang ni kalau korang casting toman dekat kawasan yang banyak kayu-kayu ke, yang tak boleh nak pakai SP memang tak boleh longkas. Lepas tu nak pakai popper ke pensel ke, memang tak boleh tempat macam tu, kan. Ni pakai soft rock yang ni memang padu, kan. Dia punya material lembut je material dia. Kat belakang ni ada belik. Warna dia banyak pilihan color. Lepas tu datang dengan hook, ada dua macam ni. Yang ni nak buat main ikan toman, ikan haluan saiz gorgon, memang kena. Okey, mana kawan nak dapatkan, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah.